Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, Sarawak Maju Makmur, salam Sarawak Kusayau dengan segulai sejalai ya. Pagi saya Puan Nuriha Isnawi, pengarah AL KKM Sibu Kejuratan. Pada pagi ini amat bertuah ya, sebab kami telah dijemput oleh Belia dan Sukan Bahagian Sibu untuk menyertai kembara dan eksplorasi cinta alam Belia peringkat Bahagian Sibu di Sungai Nirok Ngemah Kenawit. Di mana dia punya, kita kata moto dekat sini adalah cinta alam, tanggungjawab kita bersama. Di sini juga saya ingin mengucapkan yang berusaha Puan Nur Fatin Khairuzan binti Sulaiman, pegawai Belia Sukan Bahagian Sibu, Encik Muhammad Nazrul Izlan bin Muhammad Noor, pegawai pembangunan rakan muda bahagian Belia dan Sukan Bahagian Sibu, dan Encik Terentan bahagian pembangunan sukan juga daripada bahagian Belia Sukan Bahagian Sibu, dan semua kru yang terlibat sama dengan kita, di mana pada pagi ini kita bersama dengan pengajar ILKKM Sibu, pengajar seramai 5 orang, kita punya CI seramai 3 orang, dan kita punya pemandu, dan seterusnya kita bawa bersama adalah kita punya pelatih ya, pelatih tahun 1 semester 2, di mana pelatih diploma kejuratan pra perkhidmatan ya, untuk bersama-sama menyertai ya kembara dan eksplorasi cinta alam Belia ya, di mana kita kata tujuan bahagian bahagian yang sukan tu untuk adalah untuk memberi kesedaran serta memupuk nilai kesukarelawan di kalangan Belia, terutama dalam usaha memelihara kebersihan sungai, melindungi habitat serta ekosistem semula jadi, di mana pada kembara ini juga kita akan memupuk ya semangat kepimpinan ya, kita punya pelatih ya, kepimpinan, kerja berpasukan dan profesionalisme mereka, mencintai dan juga mertabatkan lagi kita punya mencintai alam Belia, dan juga penglibatan kami ya ILKKM Sibu dalam memelihara kebersihan dan juga cinta alam sekitar lah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Ucapan aliran. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Fatin Khairuzan binti Sulaiman selaku pegawai Belia dan Sukan Bahagian Sibu. Dan pada hari ini, kalau di belakang saya ini, kita hari ini akan mengadakan program kembara dan eksplorasi cinta alam yang dianjurkan oleh Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Sibu dengan kerjasama Kelab Belia Jalan Lanang. Sebenarnya untuk program hari ini kita melibatkan beberapa agensi dan kelab Belia di sekitar Sibu, antaranya Kelab Belia Taman Muhibah Kenawit dan juga Rumah Panjang Hijau bertapak di Sungai Ngemah Kenawit. Dan ini adalah kali pertama sebenarnya Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Sibu mengadakan aktiviti di sebelah dalam area Kenawit, iaitu pedalaman daerah Kenawit. Selalunya kita mengadakan program di pekan-pekan utama, namun untuk hari ini sempena program kembara dan eksplorasi cinta alam, kita memilih daerah Kenawit sebagai tapak program kita.
Di sini kita merakamkan setinggi penghargaan terima kasih kepada Tuan Rumah Hijau lah kerana memberi ruang kepada pihak Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Sibu untuk mengadakan aktiviti pada hari ini. Sebenarnya untuk hari ini kita telah merangka beberapa aktiviti lah. Antaranya berkonsepkan cinta alam kerana objektif utama kita adalah untuk memupuk kesedaran terhadap cinta alam di kalangan belia serta meningkatkan tahap kesukarelawanan. Sebenarnya untuk program ini adalah ke arah sambutan Hari Belia Negara yang akan diadakan pada 13 Mei di Peringkat Bahagian Sibu, dan ini adalah lebih kepada pra Hari Belia Peringkat Bahagian Sibu. Dan untuk hari ini kita punya program disertai lebih kurang dalam 100 orang termasuk dengan belia-belia komuniti setempat bersama dengan penduduk-penduduk sekitar lah. Dan untuk hari ini kita mendapat kerjasama daripada pihak Institut Latihan Kejururawatan Sibu, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan untuk hari ini antara program-program kita sebenarnya melibatkan jelajah dan eksplorasi sungai, anak sungai. Namun atas beberapa kekangan faktor cuaca dan sebagainya, kita terpaksa memindah program hari ini ke arah aktiviti yang lebih santai di bahagian hutan lah. Dan kita juga merangkap aktiviti-aktiviti yang berbentuk aktiviti masakan rimba, yang mana bila cinta alam ini kita cuba mengetengahkan aktiviti masakan rimba, dan yang mana bahan-bahan untuk aktiviti ini sebenarnya di sekitar, boleh diperolehi di sekitar kawasan hutan di sinilah. Dan hari ini itu sajalah kot kan. Okey, selamat datang. Terima kasih ke program Kembara dan Eksplorasi Cinta Alam. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat sekarang, program ini adalah untuk program kesedaran kembara anak muda. Kita bawa kepada program-program cinta alam, khususnya program-program di bawah program Gaya Hidup Rakan Muda. Pelajar-pelajar ini bukan sahaja diberi pendedahan kepada program-program di berbentuk classroom ataupun di bilik kuliah, tetapi kita bawa pelajar-pelajar dan belia-belia ini untuk berkenalan ataupun bercampur, berkomunikasi bersama-sama dengan komuniti setempat di Rumah Panjang. Kita ada Rumah Panjang Sungai Niruk di sini, Rumah Hijau, supaya mereka belia ini didedahkan bagaimana untuk berinteraksi, berkomunikasi dan menyantuni komuniti yang bagi saya di Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Sibu berpendapat komuniti ini jarang didekati oleh golongan belia. Sebab itu hari ini kita bawa perancangan asal, kita akan ada eksplorasi sungai, tapi memandangkan keadaan kita ubah suai sedikit program ini supaya hari ini sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat mereka sedang menyiapkan masakan rimba yang popular di kalangan masyarakat Iban, iaitu pansuh, di mana setiap kumpulan kita berikan mereka tugasan untuk sediakan masakan pansuh itu tadi. Ini secara langsung memberi pendedahan. Walaupun mereka hidup di zaman yang serba canggih, serba moden, tetapi kita perlu ingat di manakah asal-usul, di manakah bagaimana kehidupan asal sebelum kemajuan sesebuah teknologi. So diharapkan selepas ini pihak di luar sana, pihak terutamanya agensi-agensi kerajaan lebih banyak untuk menyediakan program-program interaksi, program-program belia di bandar, kita santuni masyarakat di luar bandar, dan seterusnya kita melestarikan kehijauan dan khazanah bumi, iaitu alam semula jadi yang sememang cantik di negeri Sarawak, khususnya di bahagian Sibu. So itu sahaja dari saya harap kita akan bertemu lagi di lain-lain program ataupun pengisian yang lebih menarik akan datang. Stay tune. Thank you so much.
disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Satu hati